Melaka adalah negeri pertama dan kerajaan pertama yang memohon pada kerajaan pusat supaya dijadikan pusat setempat e-waste bagi negara Malaysia. Hari ini saya merasmikan for the first time Malaysia Semiconductor Industry Association dalam satu sesi dialog yang amat penting di antara pembuat dasar dan juga pemain-pemain industri semiconductor yang melihat bahawa satu kemajuan baru mesti dilihat untuk masa depan. Peranan semiconductor industri dalam menyumbang ekonomi pada negeri Melaka. Kita akan mencadangkan pada kerajaan Melaka ingin menjadi perintis kepada pusat tertempat e-waste yang akan menjadi satu kayu pengukur kepada e-waste yang sedang menjadi satu masalah pada negara ini. Melaka akan mencari jalan dalam dialog kita tadi supaya pusat pembuangan e-waste ni akan dijadikan Melaka sebagai pusat utama, pusat e-waste yang akan menjadi satu standard baru dalam masalah e-waste yang sedang melanda di negara kita. Ada beberapa lokasi yang berpotensi untuk dijadikan pusat e-waste di Malaysia. Melaka adalah negeri pertama dan kerajaan pertama yang memohon pada kerajaan pusat supaya dijadikan pusat setempat e-waste bagi negara Malaysia.